Ia sudah jadi bengap. Okey Jo, 2 tambah 5 berapa? Kau pun lawak lah. Muka macam badut. Korang semua badut circus lah. Memang sah dia dah jadi bengap. Mungkin IQ dia telah dihisap oleh UFO tadi tak? Aku pun rasa macam tu lah Ujang. Kita kena buat sesuatu ni. Kita kena ke Dewan sekarang. Selamatkan mereka semua. Yalah, kalau tidak, sekolah kita ni akan dipenuhi dengan orang-orang bengap. Jom kita pergi.